Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Gila lah budak ni kan. Ada yang hari ni mancing yang, tapi dekat laut yang. Tu dia. Guna joran galah. Angin kuat lah geng. Rasa tak dengar kot saya bercakap. Budak ni kalau baling gila kan. Ada kan, kita tengoklah strike-strike yang ada tapi tadi baru first baling tadi dah mendapat geng kan. Aku baru nak setting tadi dah mendapat dah geng. Dah lama. Itu dia. Alhamdulillah. Ada, kita tengok je lah strike-strike yang ada. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insya-Allah saya akan bantu, insya-Allah. Jomlah kita layanlah joran-joran panjang ni. Layan dulu. Okey geng, itulah. Ada geng, ada. Harap-harap ada lah. Pakai pisau. Oi. Pisau. Nah. Lambat lah caping ni. Kayaknya pun tak nak kalau. Memang ombak kuat. Angin kurang tapi ombak kuat geng. Ombak besar betul ombak dia. Itulah. Kalau saya bercakap mungkin tak dengar agaknya. Ombak kuat. Okey geng, joran yang saya guna Daiwa Phantom geng. Tapi yang ni saya dah custom. Kalau ikutkan Daiwa Phantom dia macam ni geng. Dia macam ni. Kalau ikutkan dia macam ni, ada dua atas bawah kan. Jadi saya dah customkan menjadi yang seperti inilah. Guna klip lah geng. Pakai klip kan. Mesin Bulzen 6000. Yang ni pula anak buah saya punya juga, Procaster. Daiwa Procaster. Mesin apa ni? Mesin Robi. Mesin Robi 6000. Yang ni pula Daiwa Phantom EX. Phantom EX geng. Dengan Daiwa Surfcast. Apa namanya lah tu lah, lebih kurang lah. Daiwa Showcast ke apa namanya. Itulah tu. Phantom Surf. Ini. Phantom Surf. Ombak kuat lah geng. Okey, yang ni Daiwa Sandstorm. Itu dia. Mesin Daiwa Showcast. Lebih kurang macam tu lah. Apa nanti saya sharekan lah dekat link kan. Korang beli je lah. And size 5500. Itu dia. Yang dapat tadi joran ni kan. Dapat gelama. Tengoklah apa hasilnya lagi nanti ni. Sana pun ada kawan. Itu dia. Kalau tak silap saya namanya Rashid. Tu Rashid. Dengan kawan dia tu. Rashid dengan bininya. Itu dia. Dia pun mancing juga. Dia mancing. Ombak kuat geng. Angin tak ada.
Angin tak ada, pokok tak berapa nak goyang sangat. Tapi ombak, oh, sangat-sangat kuat, sangat padu. Dia tak puas dengan joran panjang, geng. Tu. Dia tak puas dengan joran panjang. Main lagi joran pendek lagi. Aku tak tahulah dia ni. Ada geng, kita tunggulah strike-strike yang ada. Ada nanti baru kita up lah. Okay.
Hah? Aduh. Sangkut lah geng. Dekat. Kalau nampak tu dekat pancang tu. Alah. Lemas dah geng ikannya. Lemas ikannya. Alhamdulillah ada jugalah tak kumpau. Itu dia. Ada hasil ni. Apa terbang? Apa dah umpan terbang? Okey lah geng, tak ada apa-apa yang menarik lah geng. Tak ada apa-apa yang menarik lah. Gelama aja 2 ekor. Jadilah. Alright, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.